Selamat pagi. Hari ni hari kedua di Pulau Sabang. Dan hari ni adalah hari apa? Hari pergi mana? Hari kita orang akan pergi diving. Sebelum tu? Makan. Salah. Betul. Tengok dolphin dulu. Bukan diving dulu Tak. Pagi ni kita akan tengok dolphin Dolphin dulu. dulu. Lepas tu makan kot. Lepas tu makan baru dolphin. diving. Makan dolphin, lepas tu kita akan diving dengan dolphin. Ya. Yes. Tak apa, kita teruskan perjalanan kita ke JT untuk naik bot dan pergi ke pulau untuk tengok dolphin, lomba-lomba. Tengok lomba-lomba. Betul. Lepas tu kalau dah jumpa lomba-lomba baru kita pergi diving pula. Okay. Lepas tu info tambahan. Semalam bro tu kata dekat Pulau Sabang ni dia pegang rekod populasi lomba-lomba terbanyak di dunia. Dia kata check sendiri lah. paling banyak population dia kat sini. Check sendiri, malas. Itu je. Hai. Masuk. Oh, kita dah settle. Dah berjaya menangkap berjaya menangkap lomba-lomba. Nampak ni sebenarnya dolphin tau. Kita baru masak. Tak. Jadi tak nak buat ni. Mana nak check? Tak lagi. Very delicious. Sekarang masuk ke black rice. Makan apa ni Amar? Makan apa? Nasi, tak nasi. Tu apa? Bukan dolphin. Dolphin. Ya, dolphin. Keropok. Sedap. Sedap. Dapat. Ni apa benda? Ni adalah questionnaire untuk belum sebelum nak scuba diving Tengok sikit, baca sikit. Kan diving ni tak semestinya selamat. So banyak masalah yang boleh jadi. Itulah dia kan. Okey, diving kita bernapas pakai mulut, kita tak gunakan lagi hidung. Kalau masih sering bernapas dekat hidung, tubuh yang kita pakai nanti boleh berembun. Jadi kalau kita berembun, kita sudah tak nyaman, pandangan kita sudah tak bagus. Tetap bernapas pakai mulut.
bernapas tak boleh buru-buru. Seselo saja. Tak boleh macam kita habis lari, kita ngos-ngosan. Tak boleh macam itu. Lebih bagus ambil jeda 1-2 detik baru buang. Nanti Ada. Okay guys, kita dah siap-siap ready nak masuk, nak jumpa SpongeBob dan Squidward. Squidward dan Patrick dan semua kawan-kawan dia. Masuk Sandy semua. We are back. Yes. Lepas dah berehat daripada pukul Tak tahu aku berapa. Lepas diving, kita check out tadi. Lepas check out, kita masuk check in bilik baru. Lepas tu dah siap-siap baju, tukar baju, rehat-rehat sikit. Sekarang masuk untuk keluar kau balik cari makanan. dinner dan tak tahu lah, jalan-jalan shopping. Suruh cerita kat dalam air tu. So first masuk air tu dia macam awal-awal saya saja rasa susah nafas lah. Keluar balik try kali lepas tu dah okey. Dia orang tengok dia interesting lah, banyak ikan, banyak coral. Banyak ikan. Air dia pun clear lah, lagi clear lah daripada atau daripada air dia bersih lah. Lepas tu banyak lah benda-benda. Banyak lah tempat boleh ambil gambar kat bawah tu. Ada motor, ada buaian. Itulah.
Apa? Yuhu Giana? Sekarang kita Giana makan ke? Kita akan pergi cari dinner. Oh, dah masuk kereta lah, jom. Kita akan cari dinner dan kita akan probably pergi shopping kan. Tengok. Oh, tu Pulau Kelah. Yang kecil tu. Sana-sana. Buat tu memang untuk orang rehat-rehat. Tapi tak ada orang. Live update di tepi pantai. Ngopi dulu, ngopi santuy. Good morning. Hello. Hari ke berapa kita kat sini ya? Kat Aceh ni ke Kat Sabang? Sabang. Satu Kat dua. Sabang ketiga. Hari ketiga Sabang. Sekarang pukul ada jam? Pun. Sekarang pukul 6.19. Tak nampak. Pukul 6.19. Tengah menunggu sunrise. Tengok sana. Tada. Ni lah, ada pokok lah. Oh, sunrise. So memang Ahmad takkan stay still. Kalau dia punya stay still. So Hello. Malas. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, hello guys. Sekarang kita kat Gua Sarang. Okay. Nama tempat ni disebabkan Nama tempat ni Gua Sarang. Gua Sarang. Tapi kat sini tak ada gua pun. Tengok. Dia kat bawah, malas. Tak ada gua. Nampak? So sebenarnya kita hantar kepada Ahmad. Sebenarnya gua ni tu tak kat bawah. Ni lah tangga dia. Mana Sarang nampak? Bawah tu. Turun sampai adalah Gua Sarang. Tapi apa? Tapi sebab malas kita caw. Okey, bagus. Kena ada sebab bagus ni. Kita dah dekat JT nak balik Aceh. Yes. Malam ni Malam ni kita akan tidur kat Aceh. ya, sekarang dekat tunggu ferry ni tiket. Lepas tu nanti kita orang balik daripada Aceh ke Malaysia Esok. esok pada pukul 5. Tunggu ferry tu.